soalan ataupun lepas pada ni kita nak tanya lebihkan kepada pro tips. Oh, pro tip. Sebab tengok video kau kadang-kadang ada share banyak pro tips dan kita nak korek dan keluarkan balik kan. Kita go very simple. Okay. Prosedur kalau accident, apa yang kita nak kena buat? Okay, kalau accident kemalangan jalan raya lah. Apa-apa. Okay, jalan raya boleh. Jalan raya, okay. Kalau accident, kalau anda pihak yang melanggar atau pihak yang dilanggar, tenang je. Okay, tenang saja. Pertama sekali, alih yang kenderaan ke tepi. Sorry. Sebelum alih yang kenderaan, lepas terlibat kemalangan, tu keluar ambil gambar. Jangan alih lagi. Jangan alih lah, ambil gambar kenderaan. Tapi kalau jam ke apa? Ambil gambar dulu. Dah memang jam dah. Dah memang jam. Faham. Tu ambil gambar dulu. Sebab saya sendiri pun pernah terlibat dengan kemalangan. Lagi saya ingat saya terlibat dengan kemalangan sebelum Christmas. Masa tu memang jalan semua nak balik kampung. Saya minta maaf lah Christmas tahun 2017 tu jalan raya nak balik ke selatan tu jam pula. So ambil gambar. Lepas tu alihkan kenderaan ke tepi. Okay, alihkan kenderaan ke sebelah tepi. Dan kalau korang terlibat kemalangan di plus highway, contohnya memang ada polis. Bantuan yang bergerak. Dan dia orang biasa akan nampak, dia akan ajak pergi ke, macam pengalaman saya sendiri, dia akan ajak pergi ke R&R terdekat. Dia akan tunggu ambil laporan kat situ dan dia akan keluarkan laporan polis. Itu kalau di plus lah. Kalau di lebuh raya lain, lepas dah ambil gambar, katalah dua-dua pihak ada kat situ dilanggar, pergi ke balai polis dekat, buat laporan. Dan laporan polis ni dia akan diterima laporan daripada dua-dua pihak. Kemudian dia akan pergi ke tempat kejadian dan dia akan buat siasatan lah, dia ambil gambar sebagainya. Sebab tu saya cakap tadi ambil gambar dulu. Sebab bila pergi kadang-kadang tempat dah dibersihkan, kadang-kadang lain ambil gambar dulu supaya senang boleh bagi polis. Dan kemudian untuk bukti. Bila dah bagi dah dapat laporan polis tu, kena tunggu hasil siasatan daripada polis trafik. Dia akan keluarkan laporan siasatan, dia akan tunjuklah siapa bersalah ke, siapa tak bersalah ke, ataupun dia tak pasti ke apa. Dan yang paling penting, untuk semua pengguna Malaysia, saya anggap semua orang baik lah. Semua orang yang berada kat atas jalan raya ni ada lesen, ada insurans. Bagi tahu insurans kita dah settle. Itu aja. So jangan tertipu kalau ada orang kata, contohlah, mungkin kan saya banyak agak berapa situasi tiba ada orang dapat saman. Dulu 2-3 tahun terlibat kemalangan, dia pernah terlanggar orang ke terlanggar kita, dapat surat saman lah, dia kena saman. Apa nak kena buat ni, nak cari lawyer lah apa tak. Saya kalau dia orang call saya akan cakap, puan ada insurans tak? Ada. Puan pergi bagi tahu insurans puan. Itu saja. Insurans anda akan sediakan peguam untuk bela anda. Kalau anda disaman di mahkamah, memang ada tak payah pening kepala lah. Sebab itulah kita bayar insurans ni. Itu pro tip saya lah kalau terlibat dengan kemalangan. Satu lagi, jangan percaya tonto lah. Baru nak cakap. Jangan percaya tonto. Pernah tengok dekat ada orang-orang yang ada pengalaman, ada orang update ke apa kan, daripada tengah nak pergi tepi, dia alihkan kita pump 300. Betul. Tak perlu. Dan korang tak payah bayar pun. Tak perlu. Dan sebab tu saya pun pernah, waktu saya kemalangan tu, terus tiba-tiba ada orang. Macam mana? Saya selalu cakap, bang, saya macam mana? Saya terus cakap, saya play the lawyer card lah. Tak apa, saya lawyer. Saya tahu lah apa nak buat. Sekejap dia pun duduk tepi tu dia belah. Okay, boleh share sikit kalau menghadap towing. Sebab aku pernah kawan-kawan cerita, dia cakap, lawyer ni dia tahu je pasal apa second apa panggil apa, first party, second party apa, yang insurance cover lah kan. Ya, betul. Okay. Lepas tu dan tekan-tekan, abang sign dulu. Dia orang nak sign je sebenarnya. Jangan. Nasihat saya lah. Okay, saya tak katalah semua tonton ni salah. Orang cari rezeki, cara cari rezeki masing-masing. Bagi saya lah, kalau anda ada insurans, call je nombor insurans tu, settle. Dia orang akan ada towing. Betul. Okay, better lah kita guna towing daripada insurans kita sendiri, yang insurans kita bayar. Waktu kita call tanya, insurans saya cover tak towing? So towing saya ni lah, check dengan insurans. Kalau tiba orang driver towing minta saya, mana ada insurans kata tak payah bayar. Biasa yang kita kena bayar pun duit tol lah. Kalau hantar kena gedi kita balik, biasa duit tol saja. Faham. Tak ada. Kalau anda call towing insurans anda, no issue. So tak apa, tunggulah towing tu datang. Jalan dah memang jam. Apa nak takut? Duduk keluar kereta, relax. Tunggu je lah. Letak apa simbol bahaya alam. Tunggu je lah towing kita sampai. Yalah, benda-benda jadi je. Sebab benda selalu actually wanita kan.
Ya, betul. Dari masa-masa tak ada lah. Sesi lelaki pun ada panik kan. Saya terlibat first Kau kemenangan jangan main panik. jantina Panik. betul. Tapi betul, jangan takut. Call je nombor insurans. They will help you. Menarik. Okay, nak pro tip apa lagi? Ui, menarik. Ada apa lagi? Kejap. Tak adalah. Tadi kata nak tanya pasal scam tu. Ya, betul. Tak, sebelum tu nak tanya pasal ni tu. Ni saya punya saja nak tahulah kita macam nak, mungkin ada orang tak tahu kan pasal polis lah. Ni pasal polis. Pasal polis. Dia tentang pasal roadblock. Okay. Sebab saya pernah dengar orang yang beritahu kata roadblock ni adakah dia arahan daripada pihak atasan, maksudnya dia ada jadual dia buat roadblock ataupun dia boleh buat mana-mana tempat je. Okay, roadblock ni dia ada